Orang yang tak pernah main umrah, hanya duk sebut nak pergi umrah, nak pergi umrah. Duk tunggu 10 tahun dah sebut nak pergi umrah. Tak pergi umrah. Padahal ada orang tu dia tak tahu mana pun. Maksudnya bukanlah Datuk Seri ke Tan Seri ke. Dia orang biasa je. Tapi dia memang berazam nak main umrah. Dia main umrah, dia balik dia pergi pula. Dia balik dia pergi pula. Kadang-kadang kita jadi heran, "Oi, hang ni main mana duit banyak sangat? Duk pergi umrah hampir setiap tahun." Setiap tahun pergi umrah. Tengok kerja tak tahu mana pun. Kadang-kadang A ni duk pergi umrah setiap tahun. Tak tahu mana apa kerja. Hak B ni bos pada A. Tapi tak pergi lagi umrah. Cuma duk sebut nak pergi umrah. Itulah orang kata magicalnya, kuasanya. Orang kata doa, keinginan dan usaha yang bila kita buat benda tu, Allah akan bantu. Dia bukan pada konteks duit saja. Duit salah satu part. Betul. Dia membantu. Tapi usaha-usaha kita yang lain. Ada orang kadang-kadang duit tak sangka-sangka tak pipi kat umrah. Sama juga. Usaha je.